Hai guys, ini part 3 dekat Meru Golf Dragon. Tempat apa Fendi? Ini Dragon. Ini sekarang saya tunjuk bilik, semua pun saya buat dengan kayu. Jom masuk. Okey, first saya bagi tahu, timber floor, merbau kita pasang. Okey, lepas tu ini katil. Ini katil queen, kita buat dengan solid kayu. Ini katil Vince buat. Vince Mekilang buat. Ini pun kayu merbau. Okey, siapa-siapa nak boleh buat dengan kayu merbau. Ini bawah tu pun kita main kayu juga. Tak main plywood dah. Okey. Ini wardrobe kecil. Ini pun kita buat dengan pure kayu. Ini bilik kecil. Ini semua kita main dengan kayu. Mari Fendi tunjuk. Semua kayu. Pure kayu. Okey. Ini handle semua kita main brass. Okey. Ini drawer. Ini dalam pun kayu. Okey. Okey. Ini drawer semua kita main dengan kayu. Plywood tidak campur. Okey. Okey. Ini bilik pun Vince punya design. Ini tempat bukan tadi. Ini tempat luar boleh nampak cahaya. Kita design macam itu. Okey. Ini side table pun kita buat dengan solid kayu. Kita mesh balik. Ini nampak sikit antique. Okey. Kalau siapa-siapa nak dekat Pinterest tengok serupa macam itu pun kita boleh buat. Fendi boleh buat kan? Okey. Ini toilet pun kita main design. Ini toilet kecil saja. Kita buat, kita main konsep. Okey. Okey. Ini sahaja. Okey. Part 4. Nanti saya tunjuk dekat atas ini rumah buat kita kerja buat banyak besar. Jadi kita nak sikit-sikit tunjuklah. Okey. Terima kasih. Jumpa lagi.